Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadir sebagai tetamu mulia membawa rahmat, keampunan dan pembebasan dari api neraka. Marilah kita hayati tazkirah Ramadan hari ini dengan hati yang terbuka. Mengenali sejarah dan kelebihan bulan Ramadan dapat memberikan kita inspirasi dan motivasi tentang betapa mulianya bulan ini dalam Islam. Melalui pemahaman ini, kita akan sentiasa berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasa sebaiknya dan menggandakan amal soleh di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Bulan Ramadan ini telah datang kepada kamu, sebuah bulan yang mengandungi keberkatan yang besar. Allah mewajibkan ke atas kamu untuk berpuasa pada bulan itu." Riwayat Al-Bukhari. Moga Allah menerima setiap usaha kecil kita di bulan yang mulia ini. Ramadan, jalan pulang kepada Allah. Sekian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.